Okey geng, jumpa lagi kita dekat channel Abang Khairul. Okey, first kali Abang Khairul nak minta maaf. Abang Khairul ada janji dengan apa nak buat video motor EV kan. Abang Khairul dah buat 3 model dah. Ada lagi 3 model lagi Abang Khairul tak sempat buat. Jadi kita skip dulu sebab kedai motor EV tu sekarang dia tengah renovate. Bila dia renovate tu dia dengan habuk dengan serabut lah. Abang Khairul ni bukan boleh ingat sabuk ni, lagi satu dengan habuk ni Abang Khairul tak boleh tahu. Abang Khairul macam allergic sikit. Bila Abang Khairul kena habuk ni Abang Khairul akan demam, gatal-gatal badan, sakit kepala, macam-macam lah, manja sikit lah orang kata kan. Jadi untuk EV kita orang kata apa, kita break dulu setakat tu 3 model tu, settle renovate dalam 2 minggu lagi Abang Khairul akan sambung lagi 3 model. Okey, jadi yang mana duk tunggu-tunggu EV tu relax-relax dulu, nanti Abang Khairul akan sambung lagi model yang lain. Jadi hari ni Abang Khairul skip dulu EV, kita tengok pula motor 675 daripada CF Motor. Motor ni kategori ni naked lah, naked sport. Kalau satu lagi sport bike tu 675 SR, SRR. Kalau yang ni 675 NK. Okey, jadi untuk motor ni kita nak tengok spek apa yang ada pada dia. Kita akan walk around, lepas tu kita akan dengar dia punya bunyi. Dan yang paling penting last sekali kita akan tengok dia punya harga. Okey, jadi hampa stay lah dengan Abang Khairul ni. Yang mana belum subscribe dulu. Kita sama-sama tengok model CF Motor 675 NK. Okey, jadi hari ni kita nak tengok 675 NK. Bukan 675 SR. Kalau yang sport tu, yang sebelum ni punya video itu sport bike lah. Yang ni naked bike lah. Tapi dia punya engine semua spek pun lebih kurang sama saja. Cuma dia punya cutting, dia punya kategori je lah, tak sama. Sport dengan naked. Okey, first kali kita nak tengok orang kata apa, keliling motor ni. Jadi kita akan pusing sekali satu round. Kita akan tengok apa bentuk dia lah. Jadi kita minta cameraman kita pusing dulu satu round. Orang kata apa, jangan malas sangat lah. Dan jangan laju sangat lah kalau boleh tu kan. Sebab kita nak tengok kan. Harap cameraman kita tak, orang kata apa, tak rasa macam disakiti lah. Okay. Jadi ini adalah bentuk dia lah, keseluruhan dia walk around untuk 675 NK ni. Jadi untuk motor ni bentuk dia memang nampak betul, orang kata apa, betul-betul gerangi lah, betul gerangi. Betul kalau orang Kedah kita panggil cengih ataupun garang. Garang, cengih nampak macam wah kan, macam kalau kita naik tu macam cengih lah dia ni kan. Macam tu lah lebih kurang. Okay? Jadi untuk motor ni dia main dengan 2 warna. Satu warna putih, satu lagi warna hitam lah. Yang ni warna putih lah kalau kat depan kita ni, satu lagi warna hitam. Okey, jadi kita nak tengok dekat bahagian enjin. Enjin apa yang dia bagi dekat kita. Okey, untuk motor ni dia menggunakan enjin double overhead cam, 3 silinder, 4 stroke liquid coolant. Okey, cc dia bersasaran 675 cc, Newton meter of torque 75 Newton meter of torque. Okey, itu adalah orang kata apa, spek enjin dia. Kalau kita tengok enjin dia pun kemas. CF Motor ni dia dah masuk lah, GP Motor pun semua dia dah masuk untuk CF Motor ni. Okey, lepas tu untuk transmisi gear motor ni dia menggunakan 6 transmisi international. 6 transmisi gear international gear. Untuk clutch dia menggunakan multi plate slipper clutch. Jadi untuk itu adalah spek enjin yang dia bagilah. Tinggi seat dia 810 mm, berat dia 189. Jadi tinggi seat 810 mm. Ini adalah ketinggian Abang Khairul, kedudukan Abang Khairul dengan ketinggian 174 dengan berat Abang Khairul 94. Ini adalah kedudukan Abang Khairul di atas 675 NK ni. Okey, untuk Abang Khairul okey, selesa lah dengan kedudukan kaki flat. Jadi tak ada masalah lah untuk Abang Khairul naik motor ni. Okey, jadi untuk berat motor ni pula 189 kg. Jadi itu berat dia dengan tinggi seat motor ni lah. Jadi untuk motor ni kalau hang nak naik dorang agak orang kata apa, ketara sikit lah orang belakang. Sebab dia punya seat ni dia kecil sahaja. Jadi lebih kurang macam ni lah. Okey, hari kita akan tengok lagi menyeluruh lah. Okey, lepas tu untuk motor ni dia bagi tank 15 liter. Untuk isi padu ataupun tangki penuh motor ni 15 liter lah. Jadi apa boleh kira lah berapa dia punya minyak hampa kena masukkan. Okey, lepas tu kita tengok dekat bahagian brake pula. Untuk motor ni dia pakai brake double disc. Kiri ada disc, kanan pun ada disc. Kanan pun ada disc, kiri pun ada disc. Okey, untuk caliper pula dia bagi brand Jejuan 4 piston.
Jadi ini adalah sistem brake untuk di bahagian depan. Kalau bahagian belakang sama juga, dia bagi caliper brand daripada Jejuan juga. Tapi dia pakai satu disc sahaja dan satu port sahaja, ataupun satu caliper sahaja. Itu adalah dia punya sistem brake. Okey, lepas tu kalau kita tengok suspension, motor ni depan dia bagi suspension adjustable lah. Adjustable maksudnya hang boleh adjust lah, sama ada hang nak ringan ataupun hang nak lembut ataupun keras lah. Okey, untuk belakang sama juga, dia bagi adjustable monoshock dekat kita tengah-tengah kat situ. Jadi adjustable boleh adjust jugalah dia punya suspension belakang ni. Okey, jadi itu adalah spek enjin, tangki, berat dengan tinggi. Jadi sekarang kita nak tengok dekat bahagian depan. Alright, kita tengok dekat bahagian depan dia. Lagi dekat lah, kita tengok lagi dekat lah. Okey, sekarang bagi rokan on dia punya switch, nyalakan dia punya hazard. Okey, alright, okey, ready. Okey, sekarang ini adalah bagi rokan on switch dah. Di sini ada satu, orang kata apa, daylight running. Sini dia punya lampu main lah. Okey, lampu main bila kita start dia akan menyala macam ni ya. Okey, dia ada satu projector lamp dekat situ. Jadi macam itulah dia akan menyala lampu daylight running dekat sini. Okey, daylight running dekat sini. Lepas tu dia pun projector dekat sini. Dia punya signal dia dekat tepi ni lah. Dia bagi LED signal jugalah kat tepi ni. Okey, lepas tu di sini dia ada bagi reflector, dan di sini dia punya magar depan lah, ada chop CF motor dekat sini. Jadi inilah bahagian lampu. Okey, dekat sini dia ada dia punya tulisan MK dekat sini lah. Atas ni kalau kita tengok dia ada tabung lah, dia ada tabung. Lepas tu kalau kita tengok sini clutch level. Clutch level ni pun adjustable lah. Kita boleh adjust lah, sama ada kita nak luar sikit ataupun kita nak dalam sikit, boleh, tak ada masalah. Okey, untuk clutch level dia adjustable. Untuk brake level pun dia bagi adjustable juga dekat kita, sama ada nak kuat ke, nak sikit ke kan. Dia ada level 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 level dekat situ. Okey, jadi ini adalah bahagian clutch level lah. Jadi kita tengok pula dekat bahagian tepi sebelah kanan. Jadi sekarang kita kat bahagian tepi sebelah kanan. Kalau kita tengok dekat sini, bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Okey, dia punya enjin, dia punya head block semua dekat sini. Okey, di sini ada tulisan CF motor. Sini dia ada cover. Alright. Lepas tu sini dia punya stand dia lah. Okey, stand dia kita boleh lipat, dan juga dia main dengan stand yang getah. Yang ada getah macam ni. Alright. Nampak? Okey. Jadi ini dia punya brake kaki lah. Okey, brake kaki dia tak ada getah, dia bagi besi macam ni sahaja. Jadi simple lah. Orang kata apa? Sini dia punya bahagian exhaust dia lah. Okey, exhaust dia sampai sini sahaja. Exhaust dia sampai sini sahaja. Memang orang kata apa, tak sampai belakang lah, dari pendek lah. Okey, dia punya sim arm. Alright. Lepas tu kita tengok pula dekat bahagian dia punya belakang sini. Okey, ini dia punya orang kata apa, footrest untuk pembonceng belakang lah. Okey, untuk pembonceng belakang. Kalau kita tengok macam ni. Okey, untuk sport rim dia main macam ni lah. Dia ada lining sikit kat sini. Dia ada stiker lah, bagi tak cabut lagi lah. Okey, bagi owner yang cabut sendiri lah. Motor ni dia main jugalah dengan tubeless, sebab dia main macam ni kan. Alright, lepas tu kita tengok kat bahagian belakang pula. Okey, untuk bahagian belakang, lampu dia sama je macam motor 675 SRR. Dia main lampu macam ni lah, lampu yang sama sahaja. Kalau kita buka dia punya signal, ini dia punya signal. Okey, di sini dia punya lampu dia. Alright, sini dia ada papan plate lah untuk kita letak plate. Alright, lepas tu kalau kita tengok untuk sebelah kiri pula, semua bentuk sama saja macam sebelah kanan. Tak ada apa-apa kelainan pun. Okey, semua kita tengok sama-sama ya, footrest yang semua sama saja. Okey, lepas tu kita tengok dia punya seat dengan lebih dekat lah. Untuk seat dia agak lembut lah bagi Bangkiro tu, sebab CF motor ni, motor China ni kebanyakan seat dia memang semua best. Seat dia memang selesa. Betul Bangkiro cakap. Yang mana naik motor China, boleh komen tengok, bagi tahu. Okey, motor China memang seat dia memang best, lembut-lembut semua. Cuma di belakang ni lebih kurang macam ni lah. Dia punya saiz tempat duduk belakang tu macam ni saja. Okey, secengkai Bangkiro lebih kurang macam tu saja. Jadi senang pun nak tengok kan. Alright, jadi ini dah pula bahagian kita tengok bahagian tank pula. Okey, ini dia punya tank, fuel tank. Okey, lebih kurang macam ni saja. Okey, tak ada orang kata apa kelebihan ataupun perbezaan apa sangat pun. Okey, cuma dia ada bagi satu damper lah dekat sini.
Okey, untuk CF motor 675 SRR dia ada bagi damper. Ini pun dia ada bagi damper juga. Okey, motor ni ada T-box jugalah. Lepas tu dia main sekali dengan meter TFT full color. Jadi kita nak terokar pula kat dalam dia punya meter tu. Jadi di sini dia adalah button-button menu dia dekat sebelah sini. Dia ada atas, bawah, set, back. Okey, sini signal kiri kanan. Lepas tu yang ni dia ada lampu yang ni dia ada traction control. Ni dia ada button traction control. Jadi kita akan masuk kat dalam dia punya meter ni. Abang Kiro akan masuk. Okey, sekarang kita masuk dekat sini. Sekejap terbuka sikit. Mau nampak sikit. Okey, jadi sekarang kat atas sekali dia ada okey, dia ada information. Kita boleh masuk dalam information ni, kita boleh tengoklah basic apa yang ada. Okey, sini sikit-sikit info dia bagi. Lepas tu kita back. Di sini ada odometer. Okey, dia boleh pergi berapa jarak dengan meter sekarang apa semua. Kita back balik. Sini ada trip macam biasalah. Kita boleh reset dia lah. Okey, kita back balik. Information. Right, okey, ni pun kita tak boleh buat apa. Okey, ini maintenance. Ini servis lah. Servis nanti berapa kilometer pun semua dekat sini lah. Okey, kita back balik. Lepas tu dia ada ni TCS control. Okey, TCS dia boleh off, boleh on ke level 1, on ke level 2, off. Okey, dia ada dua level. Lepas tu dia ada ESS, hang boleh on ataupun off lah. ESS ni yang Abang Kiro cakap tadi tu lah. Kalau hang beri emergency, lampu belakang hang automatik dia akan berkelip. Jadi orang belakang dia akan rasa macam dah dapat tahu hang emergency brake dekat situ. Okey, lepas tu ni kita on lah. Lepas tu kita masuk balik. Kita masuk balik. Kita pergi tengok ESS tadi kan. Okey, keep shifter, sama ada hang nak on ataupun hang nak off. Okey, boleh pilih lah. Selalunya on lah. Okey, lepas tu up shift alert. Ni hang nak masuk gear pada RPM berapa hang boleh pilih. Sama ada hang nak masuk RPM 6500 ataupun lebih, hang boleh adjust lah semua dekat situ sajalah. Jadi abang boleh adjust sendirilah bila dah beli motor ni. Alright. Okey, sekarang kita back balik. Semua kita dah tengok dah dekat sini. Kita back balik. Okey, sini dia ada connect. Hang nak connect hang punya punya meter ni dekat hang punya device lah. Hang punya phone boleh, tak ada masalah. Lepas ni ini pun sama. Hang pun kena connect, boleh dengar lagu apa semua. Okey, ini hang nak connect hang punya meter dekat hang punya phone. Boleh guna barcode ni lah. Okey, lepas tu sini ada setting lah. Setting, dia ada device connection apa semua tu, time, language apa semua ada kat sini lah. Alright. Jadi kalau kita back balik, back lagi. Okey. Alright. Okey, jadi inilah parameter dia lah. Sini atas ni kita ada RPM. Sini dia ada bagi tahu kita punya isi padu angin. Sini ada kilometer per hour, indicator gear, temperature, minyak. Sini ada odo lah. Lepas tu sini ada lampu-lampu dia beritahu lampu menyala, lampu injection, ABS, function, semua adalah ni lampu teko dekat sini. Alright. Jadi ini adalah orang kata apa? Sedikit sebanyak lah, secara simple lah Abang Kiro tunjuk dekat hampa untuk motor 675 NK ni. Jadi untuk motor ni kat Abang Kiro ada restock tinggal sebiji lagi lah. Kalau siapa nak tu kena cepat lah. Dah sekali kita nak tengok, yang paling penting dia punya harga. Ini paling penting sekali. Bila kita tahu motor tu macam mana, dan kita mesti kita nak kena tahu harga dia berapa untuk kita orang tu buat kira-kira lah. Kita nak budget, kita mampu ke tak mampu pakai motor ni. Tapi untuk Abang Kiro dengan harga yang CF motor bagi ni tak sampai pun 40,000, memang mampu lah. Okey, jadi itu adalah spek-spek dia lah. Pandangan daripada depan, pandangan daripada tepi, pandangan daripada belakang kan. Jadi ada persamaan lah dengan 675 SRR tu, dengan bahagian lampu dia, enjin dia kan. Jadi untuk meter dia, lain semua ada persamaan lah. Cuma dia ni naked, yang SRR tu sport. Itu sahaja beza dia. Kalau abang minat jenis menunduk racing sikit, boleh pilih 675 SRR. Kalau abang tak suka menunduk, suka yang santai-santai, suka dalam town, tak suka orang kata apa nampak terlalu menonjol, boleh ambil yang ni 675 NK. Jadi sekarang Abang Kiro nak belanja hampa dia punya bunyi, dan kita tengok dia punya harga lah di penghujung video ni. Alright, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita on dia punya switch dulu. Kita nampakkan dia punya meter sikit. Okey, bila kita on switch ni untuk China dia lambat sikit lah. Dia delay tu lambat sikit. Okey, dia dah tulis CF motor. Okey, ni dia keadaan ready lah.
Alright, jadi kita punya starter dekat sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dia ada easy start system. Jadi hanya touch sekali saja dah cukup. Jadi itu adalah bunyi 675 NK ni. Jadi untuk hampa yang berminat nak memiliki motor ni, boleh stay lagi. Abang Giro nak bagi tahu dia punya harga pula. Jadi macam itulah apa yang ada pada motor ni kan. Hampa pun dah tengok dengan depan dia pakai double disc kan, twin disc brake dengan ABS, dengan TCS, dengan meter TFT, dengan ada T-box-nya, dengan ada traction control-nya. Jadi macam-macam lah kita tengok spek-spek yang ada pada motor ni. Dan motor ni bagi Abang Giro, dia bentuk dia memang orang kata garang siah. Macam setengah orang yang tak suka sport bike kan, bolehlah try motor ni. Yang ni naked bike. Jadi orang kata apa, selesa sikit lah. Kalau hang guna use in town kan, hang guna dalam town, motor ni lagi sesuai daripada 675 SRR. Sebab 675 SRR ni dia lebih kepada highway long distance lah, sebab dia menunduk kan, dia sport kan. Yang ni dia naked. Okey, jadinya last kali dia punya harga lah. Okey, jadi kalau hampa yang nak beli motor ni, hampa boleh cari je cawangan-cawangan mana kami daripada KWKW Motor Sdn Bhd. Kita ada di utara lah, kita bertapak di utara lah. Kita ada di Jitra, kita ada di Changlun, kita ada di Pokok Sena, Pendang, Alostak, Sungai Petani, Sungai Lalang kan. Jadi semua tempat kita ada. Kalau langkah pada utara, kita ada di Perlis Arau, di Kangak, dan juga kita ada di Taiping Perak pun ada. Jadi cawangan kita lebih kurang dalam 18 ke 19 untuk masa sekarang. Jadi hampa bolehlah search KWKW berdekatan dengan hampa untuk hampa try beli motor ni. Kalau nak direct beli dengan Abang Giro, klik je link yang Abang Giro sediakan dekat description tu. Okey, last kali dia punya harga. Untuk harga dia, Abang Giro tak boleh nak bagi harga tepat untuk motor ni. Anggaran agak-agak sajalah. Untuk harga cash on the road, siap sekali dengan insurans first party all rider RM35,088 sahaja. On the road siap semua sekali. Memang murah lah. Okey, untuk loan paling rendah Abang Giro boleh buat full loan ke hamba. Jalan bulan terus. Penghantaran Abang Giro boleh hantar sampai depan pintu rumah. Tak kisah duduk tang mana pun. Perak, Kelantan, Selangor, Johor, tang mana saja, beritahu Abang Giro akan hantar. Jadinya untuk deposit RM0 bulanan RM7295 tahun, 633 tahun, 565 selama 7 tahun. Jadi untuk menambahkan semangat Abang Giro untuk buat video sikit, tinggalkan hamba punya komen dekat situ. Okey, apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan.